Slogan bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Wow, kali pertama saya dengar mula-mula ayat tu, saya terpukau. Betapa hebatnya kata-kata ni ya. Slogan-slogan di Melaka ni bukan slogan kosong, merupakan slogan-slogan yang penuh makna dan penuh pengisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melaka, maju jaya, rakyat bahagia, megamit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam Malaysia, Madani, Melaka, sayang rakyat. Ini anda bersama dengan saya, Faris Haikal Zakaria, dalam podcast Mana Lagi Melaka lah. Jadi terima kasih kepada anda yang mengikuti kita di Facebook Melaka ini, YouTube Melaka TV dan stream kita di Spotify. Hari ini podcast kita bersiaran sempena 3 tahun pentadbiran Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof. Dan untuk itu, kita bawakan panel bersama dengan kita untuk kita bercakap mengenai 3 tahun pentadbiran Yang Amat Berhormat. Jadi kita di Melaka ini terutama dulu ingin mengucapkan tahniah sekali lagi Datuk Seri atas 3 tahun pentadbiran. Saya kenalkan terus siapakah panel jemputan saya pada malam ini. Panel pertama, beliau merupakan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Penyelidikan dan Inovasi Universiti Kebangsaan Malaysia. Ini tempat saya ni, UKM. Bukan calang-calang orangnya, beliau mendapat PhD dari Scotland. Saya perkenalkan Profesor Dr. Ismanizan Ismail bersama dengan kita sekarang. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah, terima kasih Faris. Ya, kali pertama sebenarnya dapat panel ataupun guest daripada UKM. Jadi kita boleh cakap sikit tentang UKM, tapi sebentar lagi, Prof. Baik. Dan saya punya tetamu jemputan yang kedua, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Islam Melaka UNIMEL, graduan Dr. Falsafah dari Universiti Malaysia Sabah, UMS. Saya kenalkan Dr. Mazni Muhammad. Doktor, apa khabar, Doktor? Alhamdulillah sihat. Assalamualaikum Cik Faris. Sedap suara Doktor. Alahai. Saya lagi semangat nak meneruskan kita punya podcast pada malam ini. Baik. Selamat datang kepada kedua-dua tetamu jemputan. Sebelum kita bermula dalam podcast Mana Lagi Melaka ni, sebenarnya kita ada game nak main dulu sebagai pemanas acara. Game yang mudah saja, nak dijawab betul atau salah oleh kedua-dua panel kita. Kita mulakan dengan Prof dulu, Prof. Saya? Jangan susah-susah, yang mudah ajalah. Yang mudah saja. Soalan yang pertama, Melaka mempunyai 3 daerah saja, betul atau salah? Saya rasa betul. Lu Gajah. Okey, kita lock betul tu. Kita lock betul tu. Jangan ubah lagi. Okey. Jadi betul, kita ada 3 daerah, iaitu Alor Gajah, Melaka Tengah dan juga Jasin. Ini soalan ni kalau bagi dekat Dr. Mazni tak ada masalah lah. Kalau salah, saya tak tahulah kan. Okey, soalan nombor 2 untuk Dr. Mazni. Eva Musa dibina oleh Portugis pada tahun 1511. Betul atau salah? Betul. Betul, ya. Betul. Memang betul. Pada tahun 1511. Okey, soalan yang ketiga untuk Prof pula. Ya, saya. Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof. Ini kita punya subjek utama. Subjek utama. Okey, Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof adalah Ketua Menteri Melaka ke-13. Betul atau salah? Betul. Betul. Alhamdulillah. Betul jawapan dia. Okey. Untuk Dr. Masdi, ini soalan bonus lah sebenarnya untuk Bonus, Dr. Masdi. Saya rasa Melaka mempunyai 2 plaza tol. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul. Doktor pasti sebenarnya kita ada 3. 3 ya? Iya, kita ada 3. Saya gimmick Ya, saya tadi ada tu. 3. Simpang 4, Aikro, satu lagi Jasin. Oh, Jasin satu. Ya. Dan akan datang ni sebenarnya kita ada 6 lagi pintu masuk lah ke Melaka. Okey, Oh, alhamdulillah. okey. So semua sekali total kita ada 9 9 pintu masuk. Okey. Membangun okey, Melaka okey. bagus. Okey. Soalan yang kelima atau soalan yang terakhir sekali untuk Prof. Saya Melaka merupakan tapak warisan dunia UNESCO, diiktiraf sejak tahun 2008. Dia Betul. punya tricky kat 2008 tu. Yang saya tahu memang Melaka ni merupakan UNESCO World Heritage. Tapi tahun tu saya tak perasan sangat. 2008 saya anggap betul yang ni, insya-Allah. Betul. Jadi semua soalan berjaya dijawab dengan betul, kecuali yang Dr. Mazlin tadi macam kurang tepat sikit. Mungkin nervous Ya, itulah.
Kita terus kepada kita punya topik utama sempena 3 tahun pentadbiran Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof. Dan di Melaka, Doktor, kalau kita boleh recap, pada awal pentadbiran Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, kita tahu beliau telah memperkenalkan slogan bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Di awal intro saya tadi pun, di ucap pertama saya tadi pun ada saya mengungkapkan slogan tersebut, dan juga mewajibkan nyanyian lagu patriotik pada setiap hari Isnin, termasuk di meeting beliau amat tegas larangan membawa telefon bimbit tu. Pada pandangan Dr. Mazni lah, apakah itu memberi impak, Doktor? Okey, terima kasih Cik Faris. Sebelum tu Cik Faris, saya ni nak menandakan saya orang Melaka juga kan. Saya nak berpantun. Pergi ke pekan membeli lokan, singgah sebentar di tepi muara. Amboi. Terima kasih saya ucapkan kerana sudi menjemput saya. Okey, untuk jawapan bagi pertanyaan Cik Faris tadi itulah kan. Baik. Dia memberi sangat-sangat impak lah kepada pentadbiran kerajaan negeri, yang mana kami di UNIMEL ni pun di bawah kerajaan negeri. Okey, salah satu universiti penuh di bawah kerajaan negeri. Okey, berkenaan dengan slogan bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Wow, kali pertama saya dengar mula-mula ayat tu, saya terpukau. Betapa hebatnya kata-kata ni ya, yang mana dia menggabungkan di antara kebijaksanaan dengan keberanian dalam satu slogan. Cara-cara kita nak buat keputusan lah. Sesuatu keputusan yang nak diambil perlu bijak dan perlu berani. Okey, ini bertitik tolak daripada slogan bijak laksana tuah, berani laksana jebat ni memberi satu isyarat jelas lah kepada kita bahawa Melaka sentiasa siap siaga untuk terus maju ke hadapan. Okey, dalam apa jua keadaan dan bersedia mendepani semua cabaran. Okey, berkenaan dengan lagu Negaraku dan juga Melaka Maju Jaya yang dinyanyikan pada setiap hari Isnin, okey, dan juga membaca surah Al-Fatihah, okey, bertujuan membina disiplin, kesedaran sivik dan nilai-nilai spiritual ataupun keagamaan dalam kita punya tugas seharian, yang mana ia memberi supaya tindakan dalam kerajaan tu berlandaskan tanggungjawab, patriotisme dan integriti. Dan satu lagi Cik Farisnya, berkenaan dengan bawa telefon bimbit tu, dilarang membawa telefon bimbit dalam mesyuarat tu. Okey, kenapa? Kerana adalah untuk memastikan perjalanan dalam mesyuarat tu teratur, tanpa sebarang gangguan, boleh fokus. Maksudnya apa yang dibincangkan tu berfokus, sebab dia untuk menyelesaikan sesuatu masalah dalam negara. Saya rasa amalan-amalan ni sebenarnya amalan-amalan yang sepatutnya daripada dulu kita dah lakukan. Contoh macam nyanyian lagu patriotik tu. Ya, betul. Pada setiap hari Isnin, kalau di sekolah dulu pun memang kita praktikkan amalan tersebut. Ya, betul. Doktor. Jadi di peringkat UNIMEL sendiri, apabila laksanakan apa yang diaspirasikan oleh Ketua Menteri tu, nampak tak ada something pembaharuan atau suasana baru di UNIMEL sini, kalau boleh kongsikan? Ya Cik Faris, memang nampaklah. Bila kita ada nyanyian-nyanyian lagu kenegaraan begini, dia lebih membangkitkan semangat patriotisme kita, cinta kepada tanah air, cinta kepada negeri kita, iaitu negeri Melaka lah. Saya setuju kerana filosofinya beginilah saya kira. Patriotisme membentuk jiwa, manakala disiplin orang kata membentuk budaya kerja. Itu filosofi saya lah berkaitan tentang apa yang diaspirasikan oleh Yang Amat Berhormat. Jadi Prof ni daripada UKM ni. Yeah. Prof, kalau boleh saya beritahu, sebenarnya saya alumni UKM. Yeah, Prof. Alhamdulillah. Untuk Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan Komunikasi Media tahun 2016. Dekan saya waktu itu Profesor Datuk Ikhwan. Datuk Ikhwan, ya. Datuk Ikhwan. Sahabat saya juga itu, Datuk Ikhwan, ya. Dan saya punya pengarah program Dr. Latif. Dr. Latif Ahmad. Ya. Kenal? Prof kenal? Okey. Baik. Prof, kita tahu Yang Amat Berhormat sangat attached dengan anak muda kan. Di Melaka pun dari aspek pendidikan memang dititik beratkan. Untuk pengetahuan Prof sendiri, di Melaka kita ada 23 institusi TVET. Dan belum cerita lagi mengenai inisiatif pendidikan yang lain seperti Bijak SPM dan sebagainya. Jadi di kacamata Prof, adakah Yang Amat Berhormat berjaya membawa pendidikan tinggi Melaka ini lebih maju di bawah pentadbirannya? Sedikit pandangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Encik Faris, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada Melaka hari ini kerana menjemput saya untuk kita bersama-sama. Ada pantun? Tak ada? Saya tak ada pantun. Ada pantun tapi mungkin pantun tak kena mengena agaknya. Tak bersedia saya. Orang Kelantan lebih hebat dengan Melaka dalam pantun. Okey, ya. Untuk makluman Faris, saya merupakan anak didik dan juga keluaran negeri Melaka lah. Saya berbangga bahawa saya bersekolah di Masjid Tanah tempat Datuk Seri Utama Datuk Seri Rauf berdekatan, kampung beliau dengan saya berdekatan di Masjid Tanah dan juga di Tanjung Bidara. Dan saya juga bersekolah di Sekolah Mutawasyah Melaka, tak jauh dari sini, di Aikuruh tu sekolah saya. Dan kemudian merantau, belajar dan juga sekarang bekerja di Bangi. Walaupun saya di UKM, bertugas menyumbang kepada negara di UKM, tapi saya sentiasa balik ke Melaka. Dan apa yang saya dapat lihat adalah perbezaan yang sangat besar sama zaman saya bersekolah dulu. Saya SPM 86, dah boleh agak umur saya berapa sekarang kan? Dah lebih 30 tahun saya dalam dunia pendidikan. Dan bila saya kembali dan saya sentiasa memerhatikan tentang perubahan dan juga kemajuan yang berlaku. So saya nak ucapkan tahniah all the inisiatif yang telah dijalankan oleh Ketua Menteri Melaka. Datuk Seri sangat memberi makna yang besar kepada pendidikan dan juga kemajuan anak-anak di Melaka. Because bagi saya anak-anak muda ni bukan aset utama kita di masa hadapan. So kita kena jaga anak-anak ni. So di Melaka kita tidak terkecuali dan kita punya banyak institusi pendidikan seperti yang Farid cakap tadi, TVET dan sebagainya. So ini merupakan peranan yang penting dalam kita nak membentuk anak-anak muda kita ini. Mereka ini merupakan generasi pewaris masa hadapan. So kita kena jaga mereka dengan sebaik yang mungkin. Okay? Dan saya melihat banyak inisiatif-inisiatif yang telah dijalankan oleh Kerajaan Melaka di bawah pimpinan Datuk Seri Utama Rauf. Antaranya adalah bagaimana mereka memberikan insentif. So ini adalah satu perkara yang sangat penting bagi saya. So Melaka ni kalau kita lihat daripada, kalau saya bergerak di highway itu daripada Bandar Baru Bangi itu, kita masuk ke Masjid Tanah, kita masuk ke Alur Gajah dan kita masuk ke Batu Perendam, banyak industri yang dihasilkan. So merupakan satu aspek perindustrian yang besar di Melaka. Pelaburan investment itu sangat besar. Jadi bila ada banyak industri-industri yang dibangunkan, maka kita memerlukan tenaga kerja yang sangat berkemahiran tinggi. Jadi dalam konteks ini saya rasa apa yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Utama, konsep dan juga struktur yang digunakan untuk menghasilkan mereka-mereka yang berjaya, menghasilkan TVET dan sebagainya, itu latihan dan juga practical vocational dan sebagainya, memberikan kesan langsung kepada pembangunan negeri Melaka. Banyak industri yang dibesarkan, yang dihasilkan. So kita perlukan tenaga kerja yang kemahiran tinggi, kerana kita perlu fokus kepada industri yang di Melaka lah. Jadi itu antara perkara yang saya rasa sangat baik dibuat di negeri Melaka ini, inisiatif ini, dan kita perlu kembangkan lagi. Farid, saya nak tambah sedikit berkaitan dengan anak muda ni. Inisiatif yang telah dijalankan oleh Amat Berhormat Datuk Seri Utama ini sangat menarik. Cuma dua perkara yang saya lihat kesinambungan yang perlu dibuat untuk meningkatkan kemudahan pelajar-pelajar untuk belajar adalah dua dasar. Iaitu komponen yang pertama adalah dasar pentadbiran. Jadi sangat cantik inisiatif dan struktur yang dilakukan oleh Kerajaan Melaka ini dalam mendidik bakat dan juga talent yang ada di kalangan anak-anak muda ini, satu, dan keduanya mendengar suara dan aspirasi. So kita ada dua di atas, satunya dari segi pentadbirannya dan juga di bawahnya ialah suara anak-anak muda itu perlu kita dengar. Kalau kita anak muda tak dengar, susah. Kita kena, di UKM kita ada ekosistem pelajar, kita ada 40,000. So mereka ni merupakan sebahagian dari ekosistem di UKM dan membentuk cara kerja dan menggerakkan UKM ke hadapan. Dan satu lagi yang penting bagi saya ialah Melaka perlu bergerak ke arah penggunaan AI ataupun artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan. Kerana kita lihat zaman sekarang ini, so kita perlu bergerak dengan AI, okay? Penggunaan artificial intelligence, penggunaan berautomasi dan juga ekonomi digital. So ini penting di samping tenaga-tenaga teknologi ke hadapan yang terbaru. So ini saya rasa perlu digerakkan dan saya percaya di bawah kepimpinan Datuk Seri Utama Rauf, Melaka akan berjaya menemukan negara ataupun negeri yang menghasilkan bakat-bakat yang penting untuk membangunkan negeri Melaka ini masa depan, insya-Allah saya rasa. Itu dia pandangan daripada Prof, cukup padat saya rasa, dan tentang artificial intelligence tu sebenarnya banyak kali disebut oleh Yang Amat Berhormat, ditegaskan dalam ucap utama beliau di mana-mana saja jika bertemu dengan anak-anak muda di sekolah dan sebagainya. Kita akan berbahas lebih mengenai 3 tahun pentadbiran Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, tapi kita kembali selepas ni dalam podcast Mana Lagi? Melaka lah. Kembali dalam podcast Mana Lagi? Melaka lah. Saya masih lagi bersama dengan Prof. Dr. Ismail dan Dr. Mazni ketika ini. Sebelum kita bermula dengan segmen kedua, suka untuk saya ingatkan kepada kita punya penonton podcast untuk dapatkan segala merchandise yang kita ada di Melaka ini. Kita ada t-shirt seperti yang
anda dapat lihat di belakang, di hadapan backdrop saya sekarang ni, kita ada t-shirt lengan pendek dan juga lengan panjang. Kita juga ada topi dan juga mak yang anda boleh dapatkan dengan harga yang berpatutan. Untuk maklumat lanjut boleh kontak nombor di bawah. Baik, Prof, Doktor, kita akan mula dengan segmen kedua, tapi kita ada game. Ada game lagi. Game lagi. Ini tak ada betul atau salah. Ini hanya pandangan. Okay. Siapa nak jawab dulu? Saya buka. Boleh. Sebutkan 3 perkataan menggambarkan Melaka. State use. Famosa. Famosa kedua, okey. Tanjung Bidara. Sangat mudah saya tanya 3 perkataan menggambarkan Melaka, tapi Prof sebut semua lokasi pelancongan. Pelancongan. Soalan kedua saya sebenarnya, saya baru nak tanya kepada Doktor 3 lokasi favorite di Melaka. Oh gitu. Gitu. Dah beri jawapan ke? Dah jawab tu. Dah ada jawab. Tak apa. Prof, Saya jawab lagi. Doktor boleh bagi jawapan yang berbeza satu. Okey, yang pertama Pekalan Balak. Pengalaman balak, okey. Yang kedua dekat dengan Tanjung Bidara, semua pantai saya pilih. Okey. Yang ketiga ni dekat pusat bandar lah. Dekat Melaka Tengah, dekat Famosa Museum, situ saya suka pergi. Baik. Doktor mungkin terlupa satu lagi. Yang mana tu? Unimel. Unimel tu memang sentiasa di situ. Sentiasa di situ. Okey. Soalan ketiga. Jika Melaka, ini agak tricky sikit. Jika Melaka boleh disamakan dengan mana-mana negara maju, negara apakah itu? Negara-negara maju. Saya suka, because Melaka ni terkenal dengan aspek pelancongannya. Jadi kalau kita nak aspekkan negara-negara maju dari segi pelancongan yang menarik, saya suka kita samakan dengan Switzerland. Itu tempat pelancongan biasa. Walaupun Switzerland kita dari segi persekitaran yang cantik, tapi kita percaya bahawa bila kita lihat kepada yang lebih tinggi tu, so Melaka akan menggerakkan aktiviti supaya tempat itu dan juga suasana seperti mana kita pergi ke Europe dan sebagainya lah. So itu pada pandangan saya lah ke Switzerland. Tiba-tiba terfikir ke Switzerland. Bukan kenapa pun Faris, because kakak ipar saya di sana. Dan tempatnya memang menarik di Switzerland itu. Because pelancongannya dan persekitaran sangat menarik. So, ya. Kalau di Sungai Melaka, pelancong yang naik Sungai Melaka dia samakan dengan Venice. Sama seperti Venice. Yes, we have that. Betul, saya setuju itu. Okey, Doktor? Okey. Lihat. Kalau sama tu, kalau pelancongan saya suka ke Mesir lah. Ya, sebab Mesir dia banyak sejarah kan. Jadi bila banyak sejarah tu dia lebih kurang dengan Melaka. Melaka banyak sangat-sangat lah kan peninggalan sejarah. Kita sambung pada topik kita 3 tahun pentadbiran. Tadi di awal segmen pun dah ada menyentuh mengenai pendidikan, tapi kita nak sambung dengan Dr. Mazni sikit. Okey. Menyentuh soal pendidikan, kita tahu Melaka lokasi pertama membangunkan tabika tunas istimewa untuk anak-anak autism. Kalau tak saya yang pertama di Air Hitam Pantai, saya kira. Jadi apa pandangan doktor mengenai inisiatif ini? Okey, terima kasih Cik Faris. Berkenaan dengan Tabika Tunas Istimewa at Kemas, okey, yang mana dia merupakan lokasi pertama lah, okey, yang kita bangunkan di negeri Melaka. Bagi saya merupakan satu langkah yang sangat progresif dan signifikan lah, okey, yang mana kita tengok situasi sekarang ni untuk autism kan, untuk anak-anak autism dia perlu satu tempat untuk ditempatkan bagi dia tidak tercicir dalam arus pembangunan pendidikan. Okey. Bagi menunjukkan komitmen negeri lah dalam memastikan tiada golongan tercicir dalam arus pembangunan sejajar dengan aspirasi rancangan pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Okey, menyahut seruan ini, Unimel sebenarnya dah lama dah kita perkenalkan, kita menawarkan program diploma pendidikan kanak-kanak dengan degree pendidikan kanak-kanak. Dan insya-Allah satu hari, tak lama dah rasanya, kita nak bangunkan program master pendidikan kanak-kanak. Okey, yang mana kita nak melahirkan tenaga pensyarah yang pakar untuk berkhidmat di tabika-tabika tunas istimewa ni lah. Okey. Jadi bagi saya dengan usaha bersepadu ni, saya yakin Melaka bukan saja mampu menjadi hub pendidikan kanak-kanak, tetapi juga menjadi contoh pembangunan pendidikan inklusif. Okey, sejajar dengan matlamat RPM tadi.
RPM 2026-2035 sambil bergerak ke arah aspirasi Melaka sebagai negeri pintar 2030, insya-Allah. Dalam erti kata lain, pendidikan awal kanak-kanak ni merupakan satu yang perlu diberi penekanan lah. Lebih-lebih lagi kita sekarang ni bila kita tengok isu-isu luar, masalah-masalah masalah-masalah dalam tabika kan, yang perlu kepada tenaga pakar yang terlatih, terdidik. Jadi UNIMES sahutlah cabaran ni. Kita perkenalkan banyak program-program diploma dan juga degree pendidikan awal kanak-kanak untuk memenuhi tenaga pengajar dekat tabika istimewa tadi. Dan juga kami terima kasih juga kepada Kemas lah, kerana telah mengajukan tadika-tadika bagi anak-anak yang istimewa. Baik Doktor, kita habis mengenai pendidikan tadi di awal segmen kedua pun kita masuk tentang pendidikan, dan sekarang ini kita masuk tentang pelancongan. Ini paling menarik saya kira, sebab kalau pelancongan ni, kalau kita nak cakap tentang pelancongan ni, tak cukup sesi podcast pada hari ini saya rasa. Terlalu banyak inisiatif yang dihidupkan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri. Dan kita tahu Melaka tak relax. Kita banyak inisiatif pelancongan diperkenalkan. Salah satunya seperti baru yang baru berlaku pada hari Sabtu lepas, Melaka Bila Laut Malam, di mana kita memberikan tawaran harga tiket hanya RM10 selepas jam 11 malam di beberapa lokasi pelancongan lah. Dan juga kalau kita boleh recap balik pada tahun lepas, kita Melaka menjadi tuan rumah kepada World Tourism Day. Profesor, bagaimana? Okey, terima kasih Faris. Saya ingat ialah sebagai sebuah negeri Melaka yang bertuah ni, saya rasa Melaka mempunyai dua keutamaan. Yang pertama ialah, maksud saya dari segi pelaburan tadilah, investment of industry masuk datang ke Melaka, yang perlu saya rasa di-develop dengan sebaiknya mungkin dengan semua peluang dan resources yang ada. Tapi kalau kita balik kepada pelancongan, saya ingat ini memang kekuatan negeri Melaka. Kalau kita pergi di mana-mana pun di utara dan sebagainya, mereka datang ke Melaka kerana mereka lihat soal Formosa, Sedius dan sebagainya. So penekanan yang diberikan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Utama berkaitan dengan pelancongan sangat-sangat baik. Inisiatif itu yang telah dijalankan untuk menjemput ataupun membolehkan ramai pelancong-pelancong sama dalam negara, luar negara datang ke negeri Melaka. Kalau kita ingat 2024 ke 2026 merupakan tahun melawat Melaka. Kalau kita lihat di situ, dari segi statistiknya dinyatakan bahawa terdapat 18 juta pelancong-pelancong di luar negara dan dalam negara datang ke Melaka, menunjukkan bahawa Melaka merupakan destinasi pelancongan yang sangat menarik. Jadi inisiatif yang dijalankan oleh negeri Melaka di bawah kepimpinan Datuk Seri Utama bukan satu inisiatif yang sangat baik. Tadi Faris mention tentang Bila Larut Malam dan sebagainya, yang diberikan bonus ataupun diskaun semat RM10 untuk kita pergi ke premis dan melihat produk-produk pelancongan. Ini bukan daya tarikan yang boleh menarik pelancong-pelancong kita datang ke negeri Melaka. Selain itu juga saya ingat ditukarkan juga, setahu saya, bahawa tarikh untuk cuti itu ditukarkan tarikh untuk ulang tahun pengesahan kemerdekaan kepada 20 Februari untuk rakyat negeri Melaka melihat dan juga mengambil peluang ini untuk beraktiviti, menjalankan aktiviti bersama keluarga dan sebagainya. Begitu juga kalau kita lihat di sekitar Melaka ni, Faris, saya Melaka ni dari dulu lagi waktu di sekolah di Muzaffar Shah Melaka sampai sekarang, memang Melaka ini sangat sibuk dan sesak dengan kenderaan dan sebagainya. Dan satu inisiatif yang dibuat oleh Kementerian Melaka yang sangat menarik bagi saya ialah free zone ini ataupun kawasan yang tiada kereta. So ini membolehkan kawasan-kawasan seperti di Padang Pahlawan dan sebagainya, bila tidak ada kereta, maknanya aktiviti pelancongan yang boleh dibuat. Dan ini sejak langsung memberikan banyak aktiviti ekonomi kepada rakyat negeri Melaka. Jadi dalam konteks kita membawa masuk pelancong, kita menunjukkan kehebatan yang ada di Melaka, tapi kita juga memberikan peluang ekonomi yang sangat baik. Saya juga ingin menyatakan beberapa perkara Faris, dalam konteks pelancongan Melaka ini, because saya lihat ini dua perkara yang perlu kita kekalkan dulu. Di samping kita melihat bahawa kemasukan ataupun pembinaan industri atau investment datang ke negeri Melaka. Jadi pelancongan ini sebenarnya boleh kita percantikkan lagi melalui beberapa perkara yang telah pun dijalankan ataupun dimulakan oleh Ketua Menteri Melaka. Kita lihat bahawa penjenamaan Melaka ini sebagai sebuah destinasi pelancongan. Faris mention tadi tentang UNESCO World Heritage. Sebab ini sangat penting sebenarnya. Kita punya banyak nilai-nilai sejarah di Melaka. Dalam konteks kita ke hadapan ni, dunia yang berdepan dengan dunia digital dan sebagainya, aspek pelancongan juga perlu memasukkan isu-isu ataupun teknologi berkaitan dengan artificial intelligence untuk melihat kepada data-data analitik ataupun data-data pelancongan. So itu sangat penting. Bagaimana kita mengintegrasikan teknologi digital untuk pemasaran pintar
bagi melihat kepada penjanaan ataupun penyelarasan pelancongan berasaskan kepada AI. So ini saya rasa satu peluang yang sangat penting dan sangat baik. Di mana-mana pun kita lihat bagaimana artificial intelligence ataupun teknologi frontiers ini boleh digunakan untuk meningkatkan lagi keberkesanan pelancongan. Untuk tahun ni je kita akan ada 220 program pelancongan. Program pelancongan ni akan diadakan. Jadi kita sama-sama nanti kan. Saya sendiri pun tak sabar ni sebab knowing yang Amat Berhormat have a lot of ideas, pandangan. Banyak kejutan. Jadi sama-sama kita nantikan. Baik, Dr. Mazni. Ya, saya. Kita nak bercakap mengenai aspek digitalisasi. Aspek digital. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri memperkenalkan konsep kampung digital. Iaitu satu pembaharuan orang kata menginovasikan alamat kampung tradisional ni ke arah yang lebih moden, diberi pula kod QR, so menyelaraskan alamat-alamat yang dulu mungkin perbatuan kita gunakan, sekarang ini lebih mudah diakses lah. Itu kampung digital. Kemudian ditambah lagi dengan kubur digital pula sekarang ni. Kalau tadi Prof ada sentuh mengenai artificial intelligence, saya rasa ini ada satu gerakan-gerakan yang telah dimulakan di peringkat kerajaan negeri. Pandangan doktor mengenai inisiatif digital. Okey, Cik Faris, terima kasih. Berkenaan dengan digitalisasi. Bila sebut digitalisasi ni, dia memang kena ada satu database. Okey, yang kita kumpulkan maklumat-maklumat dan kita guna satu sistem yang berpusat supaya senang kita nak nak mencari maklumat suatu hari nanti. Okey, berkenaan dengan kampung digital, yang diperkenalkan oleh kerajaan negeri itu bertujuan untuk memodenkan sistem alamat kampung di Melaka melalui penggunaan QR code. Okey, yang mana pada zaman sekarang lah kan, semua benda dengan QR. Kan, kehadiran kita pun dengan QR. Hadir je majlis ada QR. Dulu tak ada. Dulu tulis di kertas kan. Tapi sekarang ni ada QR. Jadi senang kita scan, dapat maklumat. Okey, berkenaan dengan kampung digital ni pun kita nak nak memudahkan untuk sebarang urusan, sama ada yang paling simpelnya untuk penghantaran barang ke, kan, untuk mencari tempat ke, sesuatu rumah di kampung tu senang nak carilah. Okay, yang mana kita generasi sekarang ni dia berada di hujung jari je semua. Kan? Di hujung jari je. Tak tekan keluar. Jadi yang ini pun kita nak perkenalkan, kerajaan negeri perkenalkan QR code bagi kampung-kampung untuk memudahkan semua orang lah. Okay. Manakala berkenaan dengan kubur digital. Okey, kubur digital pun dia guna aspek yang sama lah. Aspek yang sama, ada satu database. Sebab generasi contoh generasi sekarang ni dia tahu mana kubur mak nenek dia kan. Tapi suatu hari nanti bila dah berlalu lama-lama kan, jadi ya kubur tu kita tak tahu mana satu kubur mak nenek kita kan, tok nenek kita. Jadi bila ada satu database, kita guna QR, kita dapat tahu, oh ini rupanya kubur datuk aku. Kan, ini rupanya. Tapi itulah, terima kasihlah banyak-banyak kepada pimpinan yang amat berhormat Ketua Menteri memperkenalkan sistem digitalisasi ini. Sangat-sangat memberi manfaat kepada kita dan juga kepada generasi yang akan datang. InsyaAllah. Kedua-dua projek rintis ni sebenarnya apabila kita Melaka hari ini turun ke lapangan dan mendapatkan survey reaksi daripada penduduk semua, mereka memang suka. Sebab masalah yang dulu barang tak sampai ke rumah dan sebagainya dapat diselesaikan. Sebab dulu mungkin guna alamat batu dan sebagainya. Perbatuan tu. Dan sebenarnya untuk kampung digital ni pun kita dah mulakan projek rintisnya di kampung pulau. Saya nampak daripada riak wajah Prof ada yang ingin ditambah sikit mengenai digitalisasi ni. Saya sebenarnya terima kasih Faris. Sebenarnya saya memikirkan sesuatu tentang bagaimana konsep ataupun pendigitalan ini menyentuh setiap aspek kehidupan kita sekarang. Kalau kita bandingkan dengan 20-30 tahun lepas, kita ada handphone, kita tidak ada all this gadget dan sebagainya. Tapi at that time, zaman saya masa kecil-kecil dulu, hidup kita tenang. Tapi bila kita bergerak ke hadapan pada masa yang sangat pantas, perubahan negara maju dan sebagainya, kita tidak boleh ketinggalan dalam penggunaan digital ini. Tapi saya sangat penting bagaimana aspek-aspek pendigitalan ini sebenarnya mempunyai ruh yang ataupun semangat yang sangat baik dalam konteks kita menggunakan teknologi untuk kita mendekatkan serasih ataupun warisan keluarga kita.
terutama dalam digital kubur dan sebagainya. Kita nak tahu tok nenek kita dan sebagainya kan, beberapa yang lepas sebagainya. Tapi bila masa akan datang, kita tak jumpa dah kubur-kubur ni. Tapi dengan adanya konsep pendetailan ini, kita boleh trace balik. Jadi sangat penting, because dalam zaman sekarang ni, zaman Gen Z dan sebagainya, Faris, kita kadang lupa sejarah tok nenek kita. Sekarang pun kalau kita lihat kan, kalau pergi raya mana-mana pun anak-anak duk main medsos dan sebagainya, lupa senang saudara dan sebagainya. Apatah lagi bagi generasi yang lepas. Jadi inilah satu saya ingat inisiatif yang sangat menarik, yang unik saya rasa, yang dibuat oleh Kementerian Melaka dalam konteks untuk kita mendekatkan tentang jiwa dan juga semangat persadaran kita ini dalam menggunakan teknologi digital yang moden ini. So dia menariknya, dia menyentuh setiap aspek, walaupun dia teknologi yang kehadapan, frontier teknologi, tapi dia boleh memberikan nilai kemanusiaan di antara kita. Very interesting dan sangat unik yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Melaka. Baik, kita pergi pula kepada inisiatif untuk merakyatkan pentadbiran. Dan kita tahu Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, saya rasa Dr. Mazli pun sangat familiar dengan inisiatif ni, sebab UNIMEL pun tidak terkecuali untuk turun padang. Betul. Di dalam program-program seperti Wakil Rakyat untuk Rakyat, Hari Esko Bertemu Rakyat, di mana ini adalah satu inisiatif untuk kita menyantuni rakyat sehingga ke akar umbi. Di mana bukan saja Exco ataupun Yang Amat Berhormat sendiri turun, tapi agensi daripada kerajaan negeri sendiri turun untuk menyantuni rakyat di bawah, dan rakyat boleh utarakan segala aduan dan masalah mereka. Pandangan doktor mengenai inisiatif ini? Okey. Berkenaan dengan pendekatan yang diambil oleh kerajaan negeri lah kan, untuk mendekatkan diri dengan rakyat tu, kami sebagai rakyat ni sangat-sangat menyokong, dan kami rasa macam kami tak ketinggalan, dan kami dihargai sebagai rakyat, yang mana macam kami di UNIMEL pun banyak kali YB turun padang, apa masalah, apakah yang boleh dibantu. Jadi ini satu pendekatan yang terbaik lah bagi saya, yang mana Kerajaan Negeri Melaka telah laksanakan. Macam contoh Wakil Rakyat Bersama Rakyat kan, baru-baru ni kita buat dekat UNIMEL, sukan rakyat. Jadi bila kita buat sukan begitu, ramailah pengunjung-pengunjung, penduduk-penduduk kampung turun padang bersama Wakil Rakyat, dan Wakil Rakyat pun dapat tahulah macam mana keadaan rakyat dia. Jadi macam satu benda yang baguslah. Dan ini sebenarnya selaras dengan gagasan yang diperkenalkan oleh kerajaan negeri, iaitu Melaka Sayang Rakyat. Melaka Sayang Rakyat. Atau dia punya slogannya Demi Rakyat Untuk Rakyat. Adakah ia bertepatan di kacamata kita mula dengan Prof lah? Okey, terima kasih Faris. Saya ingat ini antara slogan-slogan yang saya ingat banyak slogan-slogan kita dengar di mana-mana negeri dan sebagainya, tapi slogan-slogan di Melaka ini bukan slogan kosong, merupakan slogan-slogan yang penuh makna dan penuh pengisian. Semua dalam konteks organisasi ataupun Pertubuhan Kerajaan di Melaka. Kita tahu bahawa setiap 5 tahun ada pilihan raya dan sebagainya, kerana kita lantik kita punya wakil rakyat di peringkat ADUN dan mungkin di peringkat parlimen. Jadi apabila diwujudkan program-program sebegini, seperti mana 2 program yang dilaksanakan oleh Kementerian Melaka berkaitan dengan wakil rakyat bertemu rakyat, wakil rakyat untuk rakyat. Satu, yang keduanya ialah tentang hebat, saya dimaklumkan tentang hebat, iaitu Hari Exco Bertemu Rakyat. So ini perkara yang sangat penting. Kita tak mahu sengaja slogan saja, tapi ini perlu ada, because at the end of the day kita lihat bahawa rakyat jugalah yang akan menyokong setiap aktiviti apa gagasan yang nak kita buat. Jadi bila kita buat begini, so Melaka ini sentiasa update dan juga sentiasa berinteraksi dengan rakyat. Kerana bila rakyat turun ke bawah, bila wakil rakyat turun ke bawah melalui wakil rakyat untuk rakyat dan Exco bertemu dengan rakyat, so banyak isu-isu permasalahan yang mana berada di peringkat bawah itu diketahui dengan secara langsung oleh wakil rakyat. Inilah saya rasa satu inisiatif yang sangat baik. Bila kita bergelar wakil rakyat itu, inilah tugas kita turun ke bawah, dan ini gagasan yang sangat penting yang dimulakan oleh Ketua Bidang Melaka. Dan saya lihat kalau kat mana-mana pun Faris di media sosial dan sebagainya, Datuk Seri Utama pun menunjukkan satu, orang kata, lead by example. Beliau sendiri menunjukkan inisiatif yang sangat baik dan perlu diikuti oleh wakil rakyat yang lain. Kita ada 28 ADUN, saya ingat, di negeri Melaka ini, dan di mana-mana pun kita melihat bahawa Datuk Seri sentiasa bersama dengan rakyat untuk melihat permasalahan, dan ini perlu juga melibatkan beberapa inisiatif yang lain. Cantiknya itu bukan saja setakat ada berkaitan dengan untuk rakyat, tetapi juga dengan organisasi, dengan jabatan-jabatan kerajaan, supaya perlu ada penyelesaian yang sama, memastikan bahawa semua program-program yang dihasratkan ataupun yang dirancang
untuk kerajaan, untuk rakyat negeri Melaka dapat dilakukan dengan sebaik yang mungkin. So itulah saya rasa dua konsep yang sangat baik dilakukan dan perlu diteruskan dan perlu menjadi suatu contoh yang baik bagi negeri-negeri yang lain di Malaysia ni lah. Faris. Jadi slogan Melaka Sayang Rakyat Ini itu bukan satu slogan kosong, tapi penuh bermakna bagi saya. Kita tahu banyak Melaka dah capai banyak kejayaan, banyak pencapaian. Di 3 tahun pentadbiran Yang Amat Berhormat pun kita sudah ada 200 pencapaian sebenarnya. 200 pencapaian inisiatif yang telah dilakukan. Mungkin apa lagi? Apa lagi? Okey, doktor, mungkin boleh tambah. Mungkin apa penambahbaikan yang perlu dilakukan lagi? Okey, kalau nak tengok tu kan Cik Faris, memang dah banyak dah. Dah kita rasa macam dah kompleks semua dah kan. Dah cukup dah. Yang mana Yang Amat Berhormat Ketua Menteri pun dah perkenalkan banyak benda dari segi pentadbiran, dari segi dari segi pelancongan kan. Macam negeri Melaka ni bagi saya teramat hebat dah lah. Saya orang Kelantan, Prof. Cik Faris kan. Bila saya masuk negeri Melaka ni, saya rasa hebatnya. Sikitlah, Kelantan belah mana tu? Kelantan belah Macang. Oh, belah Macang. Macam-macam. Tapi saya jatuh hati dengan Melaka tau. InsyaAllah saya akan kekal di negeri Melaka. Kahwin dengan orang Melaka ke? Kelantan juga. Alhamdulillah lah. Okey, bila kita tengok yang pimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri lah kan, saya rasa macam tak ada apa yang nak ditambah. Semua dah kompleks, semua dah lengkap. Dah merangkumi semua aspek lah. Okay. Dan juga dari segi pentadbiran dan juga pembangunan modal insan. Okay. Kalau sebut pembangunan modal insan tu sekarang ni pun kita giatkan, kalau UNIMEL lah. Sekarang ni kita pergiatkan penambahan program akademik kita sejajar dengan apa yang diutarakan oleh kerajaan negeri lah. Okay, kita perkenalkan banyak program-program baru ikut situasi semasa untuk pembangunan modal insan kita. Untuk Prof pula. Betul, okey. Terima kasih. Saya pun bersetujulah apa yang telah dinyatakan oleh Dr. Mazni tadi. Bila kita melihat secara keseluruhan baginda Pentadbiran Melaka ini, satu pakej yang sangat menarik dalam tapi mungkin apa harapan? Akhir sekali, apa-apa pun kita buat, apa-apa pun kita nak bergerak ke depan, bila kita bergerak dengan teknologi yang sangat tinggi, kita terlalu ketaharapan, tetapi kena pastikan sumber manusia itu mempunyai pembangunan sahsiah dan nilai yang tinggi. Tapi apa yang saya dapat rangkumkan daripada 3 tahun pentadbiran Yang Berhormat Ketua Menteri ini, saya ada jawapan saya, tapi saya nak dijawab oleh kedua-dua panel kita. Satu perkataan menggambarkan 3 tahun pentadbiran Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Satu perkataan daripada doktor. Mantap. Mantap. Melaka hebat. Melaka hebat. Kalau saya, Melaka sayang rakyat. Melaka sayang rakyat. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang menonton podcast kita di apa jua platform, di Facebook Melaka ini, YouTube Melaka TV dan juga stream kita juga di Spotify. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel kita. Susah untuk kita dapatkan panel-panel yang hebat datang ke podcast kita yang tak seberapa ni. Saya balik ke Melaka, Faris, saya happy. Saya berbangga balik ke Melaka. Saya juga di mana pun itu. berbangga dapat berjumpa dengan Prof. Di mana saya pun alumni UKM, Prof. Okay, terima kasih sekali lagi Dr. Mazni. Kita akan jumpa banyak kali saya rasa dengan Dr. Mazni dengan beberapa program kita yang jumpa lagi nanti di UNIMEL dan sebagainya. Jadi terima kasih kepada anda. Kita jumpa lagi dalam podcast mana lagi? Melaka lah. Saya Faris Zakal sekalian. Slogan bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Wow, kali pertama saya dengar mula-mula ayat tu, saya terpukau. Betapa hebatnya kata-kata ni ya. Slogan-slogan di Melaka ni bukan slogan kosong, merupakan slogan-slogan yang penuh makna dan penuh pengisian.